Lepas aku putus ni, ni abang Abalan lagi sekali ya. Ni strike ketiga. Oh, apa tu? Apa itu? Dia main bawah pula. Okay, kita tengok. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang guys. Selamat datang ke Singlehood Channel. Okay guys, kembali lagi ke Singlehood Channel. So untuk video yang sebelum ni, alhamdulillah aku dah tunjukkan cara-cara untuk membuat batu ladung. Dan selaras dengan aku punya planning untuk tahun ni, aku nak menjual batu ladung dah selepas ni. So hari ni adalah hari untuk aku testing batu ladung aku tu. So nanti aku akan tunjuk kat korang sama ada batu ladung aku tu bersiul atau tidak. Okay, alright. So untuk pengetahuan korang, hari ni aku mancing bersama dengan lebih kurang 4 orang rakan, iaitu Abang Azlan, Abang Suhaimi, nanti ada kawan aku Wan, lepas tu ada kawan dia seorang lagi. Oh, tidak lupa ada seorang lagi, nama dia Abang Fuad. Okay, so hari ni kami dekat Tanjung Perleh, kami akan mancing bersama. Dan dalam masa yang sama aku akan test juga aku punya batu ladung. Okay guys, stay tune Okay guys, so sebelum tu nak kenalkan, ini Abang Suhaimi kawan mancing. Dia baru strike ni. Kami baru start mancing tadi pukul 9. Okay, alhamdulillah dapat ikan duri. Gunakan umpan udang kopek. So yang ini Abang Lan Abang Lan ni adalah otai. Pada otai-otai tu mesti kenal lah Abang Lan ni. Okay. So Abang Lan ni kalau kata orang kenal, Azlan AE. So siapa yang tahu tu tahulah. Okay. Alright, and then kita ada apa tu? Aboy. So kita ada Aboy di sini. Alright. So Aboy sebelum ni pernah mancing aku kat Pulau Pasir. Kenal-kenal rupanya satu-satu tempat kerja. So macam biasa kita ada Wan. Okay. So kita ada Wan. Lepas tu kita ada 2 orang lagi lah yang kat sana tu, Abang Fuad dengan kawan Wan. Okay. So ini adalah yang mancing kita pada malam ni. At the same time aku nak test batu ladung aku. And sekarang ni pukul 9.20. Kita akan start mancing. Sebab sekarang ni air tengah jalan pasang dekat Tanjung Perleh, Pengerang Johor ni. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan strike-strike lah. Tengok macam mana guys. And then kita pakai umpan udang hidup dengan udang kopek saja. Udang-udang hidup tu macam biasalah aku ambil dekat Abang Aman dekat Fedasa Bencu. Okay. Okay guys, so kalau tengokkan tarikh ni adalah tarikh 18 hari bulan 2. Adalah tarikh first time aku cast aku punya batu ladung ni Batu ladung brand Singlehood Channel. So dekat tangan aku ni adalah bersaiz 125 gram. Dan juga ada logo Singlehood Channel bersama dengan short form tu Singlehood Channel, iaitu S dengan H. So ada 2 di sini. Satu bersaiz 125, satu lagi bersaiz 135. So aku akan cuba batu ladung aku ni, tengok macam mana bersiul atau tidak. So sekiranya bersiul, aku akan improvise lagi cara aku casting aku punya batu ladung ni, dan jadikan dia lagi smooth surface dan juga lagi kemasan tu lagi cantik lah. Okay. Okay guys, so tanpa buang masa aku akan set up. Aku dah set up dah 3 joran aku. So Wan akan pakai joran aku macam biasa, joran 7 kaki. Okay, at the same time guys, aku nak tunjuk kat korang, ini perambut aku yang terbaru. Aku gabungkan mata kecil dekat atas, satu lagi perambut dasaran dekat bawah. Dia akan jadi 2 mata lah dalam satu perambut. Ini aku pakai 30 LB tali Berkeley fluorocarbon. Okay. Tali aku pakai mata aku pakai mata Berkeley juga saiz 8. Yang untuk tengah tu macam biasa, rambut dasaran satu mata. Yang untuk 12 kaki tu aku pakai 2 mata gantung. Okey. Okey guys, so aku dah letak yang ni pakai umpan pakai udang kopek. So yang tu aku pakai udang hidup mata dasar. Yang ni aku pakai 2 ekor udang hidup mata dasar dengan juga mata atas. Okey. So tanpa buang masa aku dah nak balik lah. So first aku akan baling yang joran 15 kaki aku ni dengan kekuatan batu. Dekat sini aku pakai batu 135 gram right, 135 gram batu ladung Singlehood. Right, so aku cuba. Okay. Sayang ini aku
cuba yang tentu pula. Okay guys, ni aku nak baling 12 kaki pula. Tadi dah dengar bunyi yang apa? Tu ada bunyi. Jap. Okay, ada bunyi. So alhamdulillah semua joran aku ada bunyi. Bismillah. Oh. Okay guys, strike yang kedua Abang Azlan dapat ikan dah lama. Okay, tanya Abang Azlan. Baru pukul 9.54. So kita teruskan lagi. So far aku belum ada ikan lagi. Tapi alhamdulillah guys, aku dah try aku punya balingan batu ladung bersiul aku. So aku dapat dengar bunyi siul dia. Aku yakin aku dengar memang ada bunyi. So aku confident lah untuk jual batu ladung aku selepas ni. Okay guys, so aku teruskan joran 15 kaki ni seperti ada. Kita tengok jap. Kenapa? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Tes. Itu dia. Marilah. Marilah. Dia sudah bengkok di ujung. Ni strike aku yang pertama guys, pukul 10. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masih merasa dia hentakan kepala dia. Tapi saiz rasanya tak besar sangat. Kenapa ni? Kenapa ni? Oh, dia lagi. Ini dia you cicak. Okay guys, ikan yang pertama. Apa nama lagi? You cicak, you bodoh, you pasir. Okay guys, tak apa, kita cuba lagi. Tak apa, kita lepaskan dia. Kemudian kita cari lagi ikan. Tapi kalau ada dia ni, insya-Allah ada. Okay, tanda-tanda yang baik lah. Kita cuba lagi. Okay guys, ni joran strike aku yang kedua. Bismillah. Ui, berat. Ui, apa ini? Okay, ini ada ni. Dia makan senyap lah guys. Udang hidup. Ni rasanya macam toka kot. Wow, ada saiz. Ini ada saiz guys. Ini ada saiz, tapi dia tak lawan. Dia tak lawan, ni bukan sisik ni. Dia silap semilang . Kita tengok. Aduh. Aduh. Terlepas. Tak, dia putus. Putus di mata. Tak tahu lah bang. Apa? Kalau putus tu ikan besar tu. Aduh, aku. Alah, hai. Lepas aku putus ni. Ni abang Abalan lagi sekali ni strike ketiga. Oh, apa tu? Apa itu? Dia main bawah pula. Ni kita tengok. Oh, ikan sisik. Tebal pipi. Duri. Alhamdulillah, duri ada saiz. Mantap tadi abang. Ke mayung mayung. Ikan mayung. Okey, tanah Abalan. Ikan ketiga, ikan mayung. Okey guys, alhamdulillah. Abang Suhaimi strike yang kedua, ikan duri. Alright, tanya. Pukul 10.20 strike aku yang kedua. Kita tengok balik. Okay, ni tadi aku dah tukar tali. Ini kali guys. Kita tengok ikan apa. Bismillah. Wih.
Dia lagi. You lagi. Tadi Wan mau cakap. Okay guys, strike aku yang kedua, you lagi guys. 2 ekor. Oh, dia juga. Dia makan. Baru lepaskan. Okay, 10, 20 sampai aku dapat you pari yang kedua. Oh, lagi besar. Encik Suhaimi, ni Abang Suhaimi dapat ikan apa? You pari, you pasir. Yang lagi besar lagi ya. Ini dah 3 ekor ni kami dapat ni. You pasir ni. Okay, kita mulakan. Teruskan lagi. Tapi guys, apa-apa pun ikan tetap ikan lah Yelah, kadang ada bukan ikan target. Tapi yelah, kita cuba lagi Jangan seksa dia, kita lepaskan elok-elok. Dan lepas tu kita teruskan mancing. Right. Weh, apa? Baru dah tengok keluar drag. Sekali ikan duri. Strike Abang Azlan yang ke-3. Yang ke-3 kan ikan duri So sekarang ni yang masih leading Balan lah. Mana pula? Aku 3 ke? 3 tak, yang paling besar. Paling besar. Paling besar. Yang mega ni mayung Sekarang ni jari aku timbang mayung ni berapa. Okay. So Abang Suhaimi pun dia dah ada banyak juga. Ada 3-4 ekor dah. Aku 2 ekor 2 kali ikan you pasir. Boy belum lagi, Wan pun belum lagi. Okay. Okay guys, ni strike yang ke tak pasti saya keempat. Abang Suhaimi Oh lama, terkejut ikan. Weh, hati-hati ni. Ini 9 tikus. Usat. Kejap. Okay, ini ikan usat daripada Abang Suhaimi. Tanya Abang Suhaimi. Jangan hati-hati bang. Ini kalau kena minta maaf. Jap. Kita tengok jap. Ya. Okay. Ini ditelan habis. Patutlah 5-6 kali goyang ni. Okey, tak boleh. Memang dah habis. Tak boleh macam ni. Jap. Abang Suhaimi kena turun dulu bawah. Jap, jangan kena kaki. Sabar jap. Turun je ikan tu ke bawah. Okay guys, ni strike aku yang ke-3. Joran belah kaki Mata kecil je. Apa jap. Janganlah ikan you bodoh lagi. Ataupun you pasir. Apa gelama? Ikan duri. Anak ikan duri. Guys, ni strike daripada Aboy Aboy. Wow. Ni strike pertama dia. 2 ekor. 2 ekor duri Okey. Tu yang kecil ke bawah, tu yang besar atas. Okey, tahniah boy. Kita cuba lagi. Wan, apa cerita Wan? Malam ni? Peneman, kita peneman. Peneman je. Okey alright. Okey, pukul 11.30. Oi. Ada ke tak ni? Kosong je. Tak dekat lah. Oh ada. Ada anak duri lagi. Ikan gelama. Okey. Strike aku yang ke-4. Ikan gelama guys. Right. Tak. Ya. Ni tali kira kan tu. Okey. Turun naik. Okey guys, pukul 11.40 strike yang ke berapa 4. Kira dah ke-5 dah. Strike yang ke-4 untuk Abang Azlan ke-5. Aku punya ni. Abang Suhaimi. Abang Suhaimi ke-5. Okey. Alhamdulillah, tahniah Abang Suhaimi. Lagi ikan duri. Alright. Okey guys, ni strike aku yang ke-3 ke-3 ke-4. Kita lupa dah. Sekarang dah pukul 11.40 juga. Saing-saing dengan Abang Suhaimi tadi. Dapat ikan duri. Yang ni aku tak tahu ikan apa pula. Kita tengok. Melompat ikan Ikan duri lagi. Alright. Kita cuba lagi. Pukul 11.45. 12 kaki lagi. Seperti ada tarikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada. Rasanya duri lagi kot. Udang kopek. Rasanya kot. Tali abalan ke kiri lah. Mana apa ni? Merah ni. Bila ada ikan baru dia Yang lain tak eh? Ha? Yang lain tak? Oh, yang lain tu light stick biasa je. Okey, ikan gelam eh. Right, strike. Okay guys, pukul 12 Coran aku 15 kaki. Seperti ada yang kena. Kita tengok ikan apa. Kemungkinan ada saiz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yo. Alah, dia lagi lah. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Guys, pukul 12 lagi. Oh tu. Abang Soimi dapat kerapu Bang, boleh tunjuk kat live bang. Bismillah. Ada kerapu lah. Wah, macam ada saiz lah kerapu minyak. Ini manis ni kerapu ni. Guys, jap guys nak layan ikan jap. Okey, gelama lagi gelama aku strike yang kelima. Alhamdulillah one tak kumpau pukul 12 lebih. Tapi dapat spesies ikan timah. Ikan timah ni ui, lain macam. Ini strike yang agak rare ni selepas ikan kerapu. Okey Wan, tahniah Wan. Okey, cuba lagi Wan Pakai apa? Umpan apa? Udang hidup? Udang mati. Tu tunjuk kat live tu. Tengoklah lah. Okey, abalan strike rare ni ke siakap. Wow, pukul 11.45. Okey. Tahniah abalan. Okey ni. Aboy. Sama juga strike. Ikan usat. Okey, Aboy dah 3 strike dah. Okey, tahniah Aboy. Alhamdulillah guys setakat pukul 12.45 ni strike yang second rare. Yang kedua rare. Walaupun kecil tapi susah nak dapat ni. Atau dipanggil apa? Amoy gebu. Siakap. Anak siakap daripada abalan. Tahniah abalan, tahniah. Tahniah abalan. Alright. So setakat ni lebih kurang adalah 20 ekor ikan Ada ikan siakap, ikan mayung, ikan kerapu pun ada. Okey, kerapu manis daripada Abang Suhaimi. Lepas tu ada usat. Kemudian macam biasalah aku dapat ikan duri dengan gelama saja. Lepas tu tadi Wan dapat ikan timah. Ni ikan timah. Aku pun tak tahu macam mana boleh dapat. Aku pun first time tengok orang mancing tebing dapat ikan timah. Okey, tahniah Okay guys, so setakat ni malam ni alhamdulillah umpan udang hidup dengan udang kopek okey jadi. Dan batu ladung aku pun alhamdulillah lah berbunyi apa semua seperti yang mana aku harapkan. Sikit lagi guys, insyaAllah kalau kata ada ikan lagi aku update macam biasa. Stay tune guys. Ni tengok dulu hakim bapak ni. Okay guys, pukul 11 pukul 1.30. Baik ni. Kau tengok dulu. Balik Wan, tembak gaji Wan. Macam itu. Macam harimang. Oh, tukar. Tukar. Okey. Tukar. Oh, ingat. Dia sebab dia lebar. Tu dia rasa berat tu. Milah. Ni akan harimang. Okay, alhamdulillah guys, sekarang dah pukul 1.30 tapi aku belum nak balik lagi. Kawan aku nak balik. Aku sunyikan sikit. So, alhamdulillah lah. Ni tadi ikan siakap daripada Abang Azlan,
ikan kerapu daripada Abang Suhaimi. Kemudian ada ikan duri lah, ikan duri, ikan timah daripada Wan. Lepas tu duri daripada Aboy dengan aku. Ada Ustaz kan ni dengan Zalul. Alhamdulillah lah malam ni ada meriah kedai ikan okay guys, tapi aku akan masih teruskan. So insyaAllah nanti apa-apa aku akan update lagi guys. Dah tak ada ni yang terakhir. Okay Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys. Selamat datang ke Singerhood Channel. Okay, bertemu lagi kita dalam Singerhood Channel. So untuk previous video, dalam video kali ni aku mancing dekat Tanjung Putih. Dan that time aku testing batu ladung aku. So hari ni pada 8 Mac bulan puasa kedua sekarang, hari Sabtu. So sekarang dah dekat pukul 10.30 di Teluk Ramunia. So aku dengan Alung Alung dalam video sebelum ni dekat Teluk Ramunia. So at the same time pun sekarang ni pun aku dekat Teluk Ramunia juga untuk aku testing batu ladung aku So pada yang dah tengok video aku buat cara-cara batu ladung tu, terima kasih banyak view and then komen banyak tu okay guys. So malam ni juga aku nak testing lagi. Yang untuk video sebelum ni tak dengar sebab time tu ada bunyi kapal. So kali ni dekat area Teluk Ramunia ni dia sunyi, cuma ada bunyi angin je lah. InsyaAllah kemungkinan akan dengar dalam video kali ni okay guys. Okay, di sini juga kesempatan ni aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada viewer aku yang bukan Islam. Dan terima kasih banyak kepada subscribers yang setia kepada Singerhood Channel. Dan pada viewer-viewer baru, selamat datang, salam kenal daripada Singerhood. Atau nama sebenar aku Hakim. Terima kasih banyak aku ada tengok dekat analitik. So ada 88% terutamanya viewer daripada Malaysia. Terima kasih banyak kepada orang Malaysia. Angler-angler, sifu-sifu, terima kasih banyak ya kerana datang ke channel saya yang biasa-biasa ni. Dan juga 5% daripada Singapore. Thank you so much to come to my channel, to view my channel. Thank you so much, and please leave the comment and like the video. Sorry. Okay, terima kasih banyak kepada Singaporean kerana datang ke channel saya untuk tengok aku punya channel, video aku yang tak seberapa lah, orang cakap kan, minta maaf lah. Kadang-kadang ada strike yang okey, kadang ada strike yang tak okey. Alright, terima kasih banyak aku ucapkan daripada Singerhood. Dan juga 0.5% daripada Indonesia. Terima kasih kepada viewer daripada Indonesia dan juga subscribers. At the same time ada 0.3% daripada Brunei. Thank you so much daripada Brunei kerana singgah ke channel saya. Thank you so much. Okay guys, so for info untuk malam ni, macam aku dah cakap tadi, aku nak testing untuk aku punya batu ladung bersiul. Dan aku akan tinggalkan detail-detail. Kalau kata ada yang nak beli batu ladung, berminat dengan batu ladung bersiul brand Singerhood, boleh contact aku, nanti aku tinggalkan details. At the same time, hari ni aku mancing dengan 4 joran Aku pakai 2 15 kaki dan juga 7 kaki dan juga 12 kaki. Aku pakai teknik mata gantung dan juga teknik dasar lah seperti biasa. Alright. Pada malam ni hari Sabtu 8 Mac, aku bersama Alung daripada grup CPP. Okay Alung. Alright. Okay, ni Alung Alung dia gunakan sepatan joran saja. Dan terima kasih juga kepada Alung kerana mencarikan umpan jala untuk aku, udang jala. Terima kasih Alung. Alright. So kat sini aku nak tunjuk kat korang, aku pakai 4 joran macam tadi aku cakap 4 joran. And 4 tu aku gunakan batu ladung bersiul aku. Kejap lagi aku nak baling. Dan aku telah pasang semua perambut. And then umpan semua aku dah pasang. So untuk malam ni aku pakai umpan jala udang jala daripada Alung dia siap ada dapat berlin lagi, kalau korang boleh tengok. So berlin ni adalah salah satu umpan yang agak killer lah untuk ikan mega. At the same time aku ada ruat. Ruat ni macam biasa kita nak cari ikan-ikan sisik. Kemudian aku ada udang kopek lah, aku beli dekat pasar tadi. Okay guys, so tanpa buang masa dan aku telah banyak cakap sorry aku nak mulakan balingan Alright. Okay guys, sebelum aku terlupa, seperti korang boleh lihat, ini adalah baju Singerhood yang pertama yang aku hasilkan. Dia agak simple lah, orang boleh cakap agak simple. So insyaAllah aku akan hasilkan version yang kedua dalam tahun ni, seperti planning dalam bulan 5 atau bulan 6. Dan aku telah daripada komen ada lebih kurang 4 orang, iaitu Muhammad Farid,
kemudian Zenlun, kemudian Chef Jihan Channel, dan juga seorang lagi nama dia Alex Isamuddin. So 4 orang ni aku telah ada reply the comment, and insyaAllah dalam bulan 5 bulan 6 aku akan serahkan baju single hook version yang kedua secara percuma guys. So aku harap yang lain, yang kepada subscribers dan juga pada viewers, boleh tinggal komen kepada video-video aku yang akan datang. Terima kasih kerana support aku daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah aku akan pilih lagi daripada subscribers ataupun viewers, daripada komen untuk aku beri lagi baju-baju. InsyaAllah aku akan ada lagi kuota. So far sekarang ada 4 orang. Kemungkinan aku target lebih kurang dalam 10 orang untuk aku bagi. Tak kisah yang mana-mana viewer, nanti aku akan komen untuk reply komen. Sekiranya okey, aku akan bagi tahu yang kamu ataupun korang terpilih untuk dapat baju. Okay guys, thank you so much. Minta maaf guys, aku buat pilihan ni tak ada bias, tak ada kenal siapa-siapa dalam komen tu, kawan ke apa ke, tak ada. Okay, alright guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni joran aku yang 7 kaki yang pertama. Aku menggunakan batu ladung single hook channel, bersaiz 135 gram. Cuma ni yang aku reject lah, dia macam surface dia tak cantik, so aku gunakan untuk testing. Tapi dia punya lubang dia semua ada bunyi lah ya. So kalau tiup tu dia ada bunyi, so aku akan cuba. Ni aku pakai teknik gantung umpan ruat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Ni aku telah baling. Next. Okey, yang kedua, joran aku yang 12 kaki. Sama juga, batu ladung brand single hook channel, 135 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ada bunyi siul tadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasilnya. Cuma kat sini angin ada agak kuat sikit lah. Okay. So kita tengok macam mana. Kalau ada hasil, InsyaAllah. Okay, yang ini joran aku 15 kaki. Sama juga aku pakai batu ladung single channel yang aku casting pada 18 hari bulan 2 hari tu. Umpan aku gunakan udang hidup, udang jala tadi yang sipu alung jaring tadi. Peramut aku pakai peramut Y seperti biasa. Okay. Tadi aku baling 2 ladung tu, alhamdulillah ada bunyi guys. Cuma mungkin dalam video dia kurang sikit dengar kot. Ni aku cuba pula yang joran panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada bunyi guys. Dia ada bunyi tadi. Harap-harap dengarlah dalam video Okay. So untuk mancing ni macam biasa guys, mindset aku tak mengharapkan apa-apa. Ada ikan adalah rezeki. Kalau tak ada ikan, kita jangan putus asa lah ya. Macam itulah dalam kehidupan. Terkadang ada benda yang kita mahukan kita tidak dapat tapi Allah tu bagi rezeki yang tidak sangka-sangka So kita berusaha sehabis mungkin. Selebihnya kita berserah kepada Allah Kita tawakal saja. Segala rezeki semua daripada Allah. Okay? Kita hanya mampu berusaha je. Okay? Kita mencuba. Alright guys, yang penting dapat mancing guys. Tu je. Alright. So kita kenduk. Okay, ni joran aku yang 15 kaki yang last. Sama juga aku pakai batu brand single hook channel. Yang ni pun samalah, dia ada defect sikit lah. Okay, tapi aku dah buat yang cantik lah. Ni pun aku nak cuba juga. So kalau tiup adalah bunyi whistle dia. So aku dah baling 3 joran tadi. Alhamdulillah semua ada bunyi. So yang ni aku cuba. Hari tu pun masa video lepas pun aku baling ada bunyi. Cuma hari tu bunyi kapal agak kuat. So itu yang kurang dengar tu. Okay. Right, kita cuba pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi guys. Ada bunyi. Dia masa dia atas angin tu dia bunyi. Okey. Syukur alhamdulillah kita dah baling 4 joran kita. So selebihnya kita tunggu saja.
Okay. Kita tunggu, kita try. Allahu Akbar. Kalau ada, adalah guys. Tengok macam mana guys Stay tune guys. Single Hood Channel. Okay. Alright. Alhamdulillah pada pukul 10.35 Along Sifu Along daripada GPP telah mendapat strike yang pertama, iaitu Pelama Long dengan umpan apa Long? Wat. Alright, tahniah Long. Kita cari lagi Long. Alright guys, kat sini aku nak buat sharing sikit. For info aku ada beli troli Sebab apa aku beli troli ni? Sebab pot ni je lah aku beli. Sebab pot ni kalau nak masuk guys bukan tak boleh datang, cuma tempat ni hardcore sikit. Nak masuk daripada hujung sana sampai ke depan ni lebih kurang dalam 800 ke 900 meter guys daripada kita orang tempat parking kereta kita orang. Nak masuk dalam ni kena jalan kaki. So kalau macam aku, barang banyak guys. Kadang 4 joran dengan pancang stainless steel lagi apa semua kan, dengan box mancing, barang-barang lain lah, itulah inilah. Akhirnya aku decide beli troli. So far aku dah pakai troli ni tadi, tak ada masalah, okey. Dan aku boleh showkan pada korang semua lah, boleh beli satu troli. Kalau pada yang betul-betul minat mancing, pergi tempat-tempat yang agak susah kena jalan kaki, boleh lah. Macam aku ni, aku beli troli ni dengan harga RM203 lebih kurang dekat kedai oren tu. Yang ini aku beli siap ada meja sekali. Tu yang, tapi aku tak bawa lah meja tu. Saiz dia lebih kurang 95mm, lebar dia 53mm, berkapasiti 280 liter dan juga boleh tahan sehingga 200 kilo. Ini bukan aku nak promote guys cuma aku nak share pada korang. Kalau kata ada masa nanti korang nak beli, tak ada masalah. Kalau tak beli pun tak apa. Macam aku memang selalu bawa barang banyak untuk aku mancing masuk tempat-tempat dalam. Kalau bawa satu joran tu bagi aku agak rugi. So aku akan suka bawa 4 joran. Lepas tu pancang sampai 4 apa semua kan, dengan umpan lagi. So macam tu lah guys. Semata-mata untuk menghasilkan konten untuk tontonan semua guys aku akan bagi yang terbaik untuk korang. So macam ni, bagi aku ini adalah modal aku untuk aku invest untuk jangka panjang. Tak ada masalah bagi aku. Aku happy dengan barang-barang ni semua. Dia memenuhi dengan kehendak aku lah. Macam tadi happy je aku jalan kaki walaupun 800 meter, tarik je, tak ada masalah. Tu macam biasalah, ada kursi apa semua kan. Ni setup aku untuk aku buat live lah. Selalu aku akan live TikTok apa semua. Yang macam ni, ini adalah lampu spotlight ni aku beli Nature Hype nya, sama juga kat kedai oren, berharga RM127 lebih kurang. Dan bagus, dia tahan lama, kurang lebih 6 jam ke 8 jam dan cahaya dia kalau aku tak pakai lampu pun dia membantu untuk pencahayaan. Memang bagus. Dia kecil je, dia tak besar. Saiz dia kecil je. Saiz dia besar, lebih kurang besar ni je. Petak macam ni je. Dan dia memakai USB dekat sini kita boleh berkontrol lah. Boleh cahaya putih kan, cahaya oren, cahaya separa, macam tu lah. Dan dia boleh malapkan sikit, terangkan sikit. Bagus, ada magnet apa semua. Alright guys, so sedikit sharing lah untuk korang semua. Guys, pukul 11.05 umpan aku, ada bang. Oh berat, bengkok. Okay guys, ada guys bengkok guys Oi, macam sisik bang. Dia nekan. Alhamdulillah, strike yang pertama. Okay guys, strike yang pertama Aku agak ada harapan. InsyaAllah. Percaya pada Allah. Mesti Allah tu pasti. Yang ni aku pakai ruat. Macam sisik lah bang. Oh tukar. Betul lah. Along punya sangkaan betul lah. Tukar lah. Biasa Alhamdulillah, ikan yang pertama tukar. Okay, terima kasih Long. Okay guys, ikan yang pertama tukar Yang ni pakai mata gantung
pakai umpan ruat. Nah jap nak buka jap. Guys, ni aku nak buat balingan kedua untuk yang joran dapat tukar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi siul dia guys Okey. Woi, tak rasa dia jatuh. Tak rasa dia jatuh. Tahu-tahu tak mana pergi ya. Okey. Baling memang tegak. Tapi tak rasa dia jatuh. Memang dalam sangat. Okey guys, yang tadi tu strike tukar, ni kali kedua macam ada joran 15 kaki aku ni. Tengok jap. Dia macam ada berat sikit lah. Ada berat sikit daripada batu aku ni. Tengok jap. Apa? Silang ke? Tak silang. Oh, ada ikan. Makan senyap. Wow. Apa? Ikan gelama Okay guys, strike aku yang kedua ikan gelama. Okay guys, ni balingan kedua aku 15 kaki yang dapat gelama tadi. So aku nak cuba pula bunyi lagi sekali. Okay, ada bunyi guys. Okay. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 12 Pukul 12. Status sekarang aku dengan Along masih berada di 3 ekor ikan. Ikan tukar, gelama taring dan juga gelama biasa lah. Masih mencuba nasib lagi. Rezeki tengok kalau ada banyak ikan, adalah. Okay. Terima kasih guys yang mana masih stay tune lagi ke channel aku. Terima kasih banyak aku ucapkan. Aku doakan korang semoga murah rezeki, panjang umur. Terima kasih banyak support channel Single Hook. Dan aku rasa betul-betul bersemangat lah. Saya rasa bersemangat untuk menghasilkan konten-konten memancing kalau ada apa-apa yang nak tahu kan, macam cara ikatan ke, cara perambut aku ke, just bagi tahu je dalam komen. InsyaAllah aku akan buat. Sambil borak-borak ada berbunyi pula dia. Sekali je bunyi. Okay, tak apa, biar dulu dia makan. Okay guys, nanti apa-apa aku update. Okay guys, pukul 12 suku, joran 7 kaki seperti ada yang mengena. Tengok kenapa. Ini pakai perambut gantung 2 mata. Aku pakai udang kopek tadi. Tak ada pula. Sekejap kita pegang jap. Tutup lampu jap. Mungkin gelama kot ni yang main-main ni. Ada. Oh, ada lah. Ada. Sekejap. Try tengok sekejap. Ada tak? Ada ke tak ada? Oh, tak ada. Oh, ada. Wah, ikan bolos Oh. Oh, bukan. Ini gelama taring. Ini gelama taring Okay, strike aku yang ketiga. Gelama taring. Okay guys, gelama taring udang kopek. Long, kalau nak pakai umpan gelama Long, saya mantap ni. Udang kopek Long. Okay guys, joran 7 kaki udang kopek. Memang minat betul udang kopek kat sini Alhamdulillah. Kita cuba tengok ikan apa. Rasa dulu. Sesedap rasa. Dia ada menarik. Kita tarik dia. Tak lekat. Sabar, kita tunggu sekejap. Bagi dia tarik lagi sekali. Gret sekali. Dia tadi baru nak cuba-cuba mencuri umpan. Tak lekat pula dia Adalah guys. Dia tak lekat. Okay, kita teruskan lagi.
Okay guys, so sekarang dah pukul nak kat pukul 12 nak kat pukul 1. Sekarang dah pukul 12.45. Alhamdulillah lah, aku dah dapat lebih kurang 3 strike, Along 1 strike. Sambil-sambil ni aku buat live so pada siapa yang nak follow TikTok, ni channel TikTok saya, Single Hook. Boleh tengok tak? Ini channel TikTok saya, Single Hook channel Single Hook channel pula. Single Hook, Single underscore Hook. Kalau nak cari yang gambar ni gambar membelakangkan ni. Alright. So keadaan angin kira menderu-deru juga daripada tadi. Cuaca so far langit cerah. Cuma ikan lah kita masih mencari lagi. Okay, umpan status masih ada lagi, banyak lagi. Kita menunggu hasil-hasil strike yang lain guys. Okay guys. So untuk yang batu ladung tadi, harap dapat dengar lah dekat dalam video ni. So tadi aku dah baling, buat beberapa balingan. Alhamdulillah lah semua bunyi. Siapa yang berminat untuk order batu ladung bersiul brand Single Hook, bolehlah komen ke atau macam mana, nanti aku akan cuba kontak. Okay, alright guys, tak kisah pun daripada mana. Mungkin daripada Singapura, daripada Brunei, InsyaAllah Indonesia pun, InsyaAllah aku cuba hantar. Kita post lah macam mana nanti. Alright guys, sekarang pukul 1.45 Tadi anjuran 15 kaki tu tak ada lah. Ni ada kan lama kot. Pakai udang kopek. Kita on dengan udang kopek. Ikan gelama. Okay, alhamdulillah kita ambil juga, ada lauk. Okay guys, ikan gelama. Strike aku yang kelima. Okay guys, pukul 1.45 berat ni. Long berat dong. Tukar. Ya. Okay, tukar. Alhamdulillah. Tengok video. Yelah, dia lebor kan, berat tu. Lebor. Aduh, ingatkan pari lah tadi. Lari. Tak apa. Alhamdulillah. Dia takkan bagi ampun kan. Tahu-tahu dah pergi tu pasal. Dia lepeh. Dia lepeh. Ini kau tarik. Alhamdulillah guys. Pari tukar. Okay guys, tukar yang kedua. Alhamdulillah. Makan senyap ingatkan pari. Tukar. Okay lah, Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Long. Okay, jap kita apa ni, lepaskan dulu jap. Oh, ini kena buang dulu ekor dia. Ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekarang pun dah dekat pukul 2 suku. So inilah hasilnya sekarang yang ada. 2 ekor tukar dengan 4 ekor gelama. Right. Aku masih mencuba lagi. Umpan masih ada lagi, ruat ada, belin ada, udang. Ada udang kopek pun ada. Long dia dah pindah sikit dekat. So far Long baru strike gelama. Beliau tengah target ikan yang ikan pari lah. Kita tengok macam mana kalau ada lagi guys. Tapi ni angin agak kuat lah guys. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 3.45.
masih dengan 2 ekor tuka. Tadi aku ada strike gelama lah, tak besar tapak tangan. Sekarang ni status 2 tuka dengan 5 gelama. Balung dia seekor gelama je. Dan aku masih mencuba. Sekarang dah 3.45, kemungkinan dalam pukul 5 lebih lah kot kami akan pulang lah. Kami akan kemas-kemas dan balik. Ni masih mencuba lagi guys. Alright, sambil-sambil mancing aku buat live TikTok juga lah. Buat live TikTok, lepak-lepak layan kena angin kan. Kena angin dengan bunyi laut pe, syadu. Alright guys. Okay, pukul 4.20 joran 7 kaki. Tengok ikan apa? Mak kau. Mana dia? Hilang ke? Okay, ada. Biasa gelama kot. Dan ni aku pakai udang kopek. Lama. Oh. Okay guys, gelama yang agak besar. Ni gelama ke apa ni? Kan apa ni? Wih, ikan apa ni guys? Wih, aku tak pernah tengok pun ikan ni. Oh no. Ni guys, ikan apa ni? Ikan apa ni? Aku tak pernah tengok ikan ni. Okay guys, so ni first time ni aku dapat ikan ni. Aku tak tahu ikan apa ni. Dia punya kulit dia macam lembut lah. Tapi dia punya gigi dia, wih, lain macam. Ini gigi dia banyak tarik ni. Kenapa ni? Alung cakap macam ikan gelama juga, tapi spesies yang apa tu, kulit lembut. Mak ai dia punya gigi dia. Ini macam ikan laut dalam tak lagi aku tak tahu. Dia pelik lah. Wih, oh, mana aku nak buka ni? Wih, dia gigit terus. Wih, ikan apa ni? Rupa dia macam ni. Wih, pelik-pelik lah ikan ni. Alamak, dia dah gigit aku punya. Ni tali dia dah gigit. Buka lek. Dapat tu. Besar dia punya mulut dia. Guys, aku buka jap. Jap. Okay guys, ni tadi ikan yang aku dapat ni. Kalau korang tahu, boleh komen guys. Aku tak tahu ni. Ni first time aku dapat ikan ni. Macam pelik lah dia. Dia punya badan dia macam tak ada sisik langsung. Lepas tu mulut dia sikit punya besar mulut dia. Tahulah. Alung cakap macam ikan gelama. Itulah terstrike aku tadi guys, udang kopek. Alright. Okay, sekarang pun dah dekat pukul 5 lah. Last ikan tadi yang aku dapat tu, yang ikan pelik tu, aku tak tahu ikan apa. Tapi kawan aku cakap, Alung cakap tadi, dia macam spesies ikan apa ni, ikan gelama juga. Tapi itulah first time aku rasa aku dapat ikan tu. Ni aku nak tukar umpan last. Dan wih, seperti ada benda lah. Apa ini? Wih, joran aku seperti ada lah.
Ui, apa ni? Ui, berat ni. Tukar kot. Dia tak melawan lah guys. Ui, ikan apa ni? Wah. Ui. Ni tadi aku pakai umpan udang tohek. Oh. Ikan apa? Apa ni? Tukar lagi eh? Oh, tukar lagi lah guys. Oh, ini tukar aku yang ketiga lah guys. Oh, ya. Okay lah, tukar lagi. Jim, aku dapat tukar lagi Jim. Ni tukar aku yang ketiga Jim. Okay guys, tukar yang ketiga. Alhamdulillah, syukur. Okay, aku nak tukar. Sekarang dah pukul 6 dah. Selamat bersahur pada yang ni. Dan inilah ikan yang aku dapat untuk hari ni di Nalung. Cuma 3 ekor tukar bersama dengan ikan gelama. Dan seekor lagi ni ikan yang tak tahu ikan apa. Okay, rezeki lah. Janji ada strike ikan tak kumpau. Okay guys. Okay, so macam itulah komplot aku kali ni dengan Along dekat Teluk Ramunia pada semalam 8 Mac, puasa yang ke-7. Ni dah masuk puasa ke-8 lah. So sekali lagi aku nak ucapkan selamat berpuasa pada subscribers dan viewer yang beragama Islam, tidak kira di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Terima kasih banyak pada kamu semua yang support channel saya. Dan juga untuk tadi saya punya testing batu ladung so alhamdulillah lah, batu ladung tu ada bunyi seperti apa yang saya mahukan. Kalau kata ada yang berminat nak batu ladung bersiul brand single hook, boleh nanti tinggalkan komen. Nanti kita tengok macam mana kita nak contact ke apa kan nanti. Alright, so guys, sehingga tu untuk channel saya kali ni, video saya kali ni. So sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.